Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah. Selamat jumpa, selamat ketemu sekali lagi dah hari ni tu dah. Alah semalam tu je tu dah. Gara-gara daripada pukul 12 lagi tu semalam tu. Dah, siapa pagi ni, siapa tak ni hari kat hari kan baru ti dah. Ingatlah sikit tu dah. Mana duduk bawa kereta, bawa motor dah. Tu atas jalan raya tu dah. Kayak bingat-bingat sikit dah muka jalan tu licin hujan-hujan ni gitulah dah. Sikit banyak dah. Alah. Sikit lah saya nak mitoh di sini tu. Hak mana duk kod hitam, kod share tu, kod like, komen tu dah, jari-jari tu dah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Dah, dari kebaikan hak ni dah. Terima kasih banyak-banyak. Dah daripada hati ke hati dah. Allah. Terima kasih banyak-banyak. Hari ni nak ecek apa ni? Hari ni kita kecek dah bawa lah satu cerita dah, bawa tajuk dah. Dah. Kita kecek jenis-jenis bahasa orang betul. Orang betul. Dia ni tu betul-betul bahasa betul daripada keturunan dia lagi. Dah betul dia dah. Bakar dia betul lagi dah. Dia keturunan di situ. Jadi betul dia. Nama dia orang betul nak ni tu nama dia Cace bakar betul. Jadi nama dia. Kena dengan tu kena dengan tempat. Kisah dia kena pergi tenah. Dia kena pergi tenah, lepas tu dia tu masuk gaul. Dah, kita rekah di situ, kita recek ada legok dia. Dah sikit banyak dah. Kita tu tahu dah bagi cerita dia tu dah. Lagu tu kita bagi di situ. Dia duk legok kat ni maklum lah dia orang betul dah. Dia tahu dia tak main. Dia tak main dia pakai gaya mafia nak klaim ni dia duk payah dia nak duk legok. Dia nak duk kena peluar tu di luar payah dia nak duk dia betul cara dia tak duk ya. Payah lah. Lepas tu duduk kesok waktu ni tak kena, waktu tak kena, kesok gitu. Temu tak caduk, tak jauh, jangan. Tak ada erah. Temu jauh boleh disayang dia dah gitu. Tapi tak jauh tu berbaik. Tak jauh kena petenah juga, tak jauh tu pun. Tak jauh tu yang oleh juga. Tak jauh tu pun dari bahasa dia tu lah deh. Temu tak jauh, duduk kecek mari lebih kurang. Pandai cek siaga lah, goreng-goreng gitu. Ada tu je boleh berlaku. Lepas tu tak cara mana yang orang tua sikit nak dah. Paling cidik ni betul. Ni nak pergi kat tu betul lah. Suruh dia tak cara dia. Sebab suruh becek urat, becek pungung. Becek bekoknya macam. Tu tak cara nyanyo. Dia kata Cace betul. Mấy cái cek kaki gitu atau cek lah cek Melayu betul ke cek sia tak mana gitu lebih kurang. Pas hari 2 hari tu turun berapa tak ca tu tulang boy tak ca duit banyak nama. Tidak tadi tak ca ya tu. Jadi boleh makan dia tu dah bagi-bagi boleh makan tu dah. Dah makan tak ada masalah lah. Tapi tu lah jadi ada jauh tak ca tu lah. Ada lagu tu hari 2 hari becek sampai hari yang 7 lah ni duduk tak ca dengan you lah dah. Dia banyak hari dia becek tak ca ni pasal nak lah tak ca becek ni yo. Betul dia boleh juga. Lepas tu dia kata tak ca ya tak. Becek ya teh. Tak ca tak mai au ta. Termoh ca ta. Gitu. Aduh. Lepas tu tak ca tak moh. Ya bro. Betul dia. Dia panas sedih juga lah. Panas sedih juga. Kita dah tolong banyak hari kita tu becek ya tak nampak. Wali yang nampak upah tak bagi makan tu. Sedih dia cibi juga. Dia fikir boleh juga lah. Lepas tu dia rasa tak dah tak ca ni dah. Ci boleh tu dia nak pergi. Tapi tak nak pergi mana dah tak ca tu. Dia tak dia tu yang tu ada orang molek ni duduk pasang itu ada orang yang dah. Tak pati tu ternyata gede sak ni tu dah. Mari dia orang baik, orang budak ni. Betul lah tu budak anak babo masuk gok juga ada yang masuk gok. Kena pergi tenah tu anak babo tu pun Allah orang molek ni kena pergi tenah belaka. Allah nyanyo ya. Nah. Lepas tu sebut ni esok temu anak babo sak ni dia tanya. Ben nama apa? Ben nama Cace betul. Banyak nama dia. Adik nama apa? Adik nama Sufian. Sufian. Nama babo. Nama oleh selalu anak babo. Allah. Duk dengan Sufian tu kena dengan dia duk tu. Waktu tu betul orang baik, orang betul.
cara betul benar cara dia seorang tu cara orang baik orang soleh ada anak babo pok dia soleh pok dia waliullah anak dia kena pergi soleh juga tak lagi dah kan ni dia duk dia orang lek dia baik tak susah mu sakit mana lengah mana ya tolong mu sakit mana lengah mana tolong mu tak ada barang makan ada apa ada orang makan bagi sama-sama makan sekut keping yang makan bagi dua Allah nak oyak kata ada kena yang sifat orang molek ni dah molek sama molek tu betul pak tu pergi kau soleh sama molek sama molek dah betul lah buah hari yang 3 terak weh nak buat takdir yang dia sekali lagi dia tu takdir tu kat ni tu pihak jalati tu panggil nai Sufian Luk Babo kata rian chen thi hong rak khek kata hong rak brong berkuat tu ada begitu panggil nama Babo nama Babo yang molek dia tu baik nama Babo yang molek tu tinggal berdakak peluk dia apa dah tu baik mata tahu dah apa situ nak lek lah dah dia pun tu baik tinggal lagi dia pun duk mengu sorang nak bagi dia di hong rak khek kat ni tu dah di hong rak brong kat ni tinggal dia sorang duk dalam tu duk mikir aku nak duk dengan dia dengan tok cha tu tak saya nak duk dah dia dia rasa sombong nampak dah lepas tu dia kira pergi mari tu tengah fikir tengah serabut kat ni tu nak tak gede dia nak nasib baik kat ni tu Cao Nati pun panggil buat nama dia Nai betul Nai cace betul dia bunyi suara dia itu bekas bangun selalu betul dia panggil kok itu tu dia betul nak tubik kok itu tu lek dia kalau yang cernai betul di hong rap kek kata buka itu keren tubik ngai jalan dia Cao Nati kata jindi dua nai betul nai cace betul dia kata nai cace daerah isyarat le kata jadi lupa dia tu patu Cao Nati ya lagiคนtu cing Cao Nati sama cat dai le kata dia pun muncul syukur pada Allah Taala gitu mudi orang brong temu dengan anak babo tak ni boleh peluk dia tak ni tu sama-sama sedih duduk dalam legok sama-sama sedih nak meninggal satu yang lain ni sama-sama sedih pula sama-sama suka pula tiap pula sama suka gitulah lebih kurang yang dah Allah nak bayar hikmah yang saat ni tu ada itu 2 3 4 dalam kita bagi ni lah hak boleh buat mikir hak pertama sekali yang masuk grup saat ni tu dia kita mengat tak cah tu tak pakai apa tak cah nak banding anak tok guru di tekah jauh gitu lah lebih kurangnya yo kita temu orang baik ni nak ayat atas temu orang baik ni dah keuntungnya kelabok dia tu dia boleh semata dah tak ada pun tak ada banyak dia boleh sikit gitulah anak babo maklum lah tu bukan babo lagi dah babo dia babo lah ni sebab tak babo dah waliullah ni ada nak pergi mana lagi dah dia kata atas kuah tu dah tak pergi ke mana kalau tak tumpuk nasi ya tu kena ngapak dia dah tu dah pasal lagi bagi kita noh saat ni hak dia saat ni tu dia serabut lama mana kena buat nyanya tu jadi selesai masalah Cao Nati enggak boleh yang kena kebaik ke dia saat ni tu dia betul nah saat ni tu tu long orang betul ya tu salah satu dah tu dah pertolongan dari Allah lah tu dah begitu lah lebih kurang dah kita bagi ni untuk kita buat mikir tu saat ni di situ saat ni tu saya ada menyentuh ke berkenaan dengan tok cha dengan itu saat ni tu dengan apa ni dengan cace betul sekali dengan anak babo saat ni tu dah sini saya nak royak sikit dah makin ni ผมได้พูดถึงจัดแจประโตที่ได้พบหาเป็นเพื่อนในคุกกับโต๊ะเจ้านะแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่างกันลูกโต๊ะครูบาบอเพื่อว่าจะไม่ให้เกลียบเครื่องในความหมายตรงนี้เดี๋ยวผมจะชี้แจงเป็นการละอักษรในเพจต่อไปนะคอยติดตามณวันนี้itu nak kita share mata lah. Lepas tu sampai sini tu mana suka berkenal tu minta titam deh share batu like komen dah. Kiranya tak sedap dengar tu saat ni tu dah kita
Maaf-maaf ke dah. Kita tak tamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.